Ada satu lagi generation, Gen X ni, saya panggil generasi sandwich. Generasi sandwich ni, Faiz, adalah orang yang terpaksa menanggung. Umur persalinan rasmi dinaikkan ke umur 65 ataupun tangguhkan umur pengeluaran KWSP. Okay, Bandiner, dia melihat bahawa pada tahun 2030, Malaysia akan menjadi negara menua dengan 15% daripada penduduk Malaysia di atas 60 tahun. Jadi Bank Dunia melihat dari segi aspek perpanjangan kepada kirang kita punya persalinan kita 60 tahun. Dan pada masa sama juga kita mempunyai isu dari segi kos sara hidup yang tinggi dan jangka hayat Malaysia juga bertambah baik, iaitu 75 tahun. Kebanyakan orang yang pencen umur 60 dia perlukan duit simpanan untuk hidup sehingga 15 tahun. Selama 15 tahun lah. Untuk 15 tahun lagi lah. 60 to 75. 75 lah, on average lah. On average. Tapi tak banyak orang Malaysia seperti di KWSP yang mempunyai wang yang secukupnya untuk simpanan hari tua. Untuk 15 tahun tu? Untuk 15 tahun tak banyak. Tak banyak. Kalau ikut KWSP saya tak salah 300,000. Jadi ada pula yang dikaitkan benda ni. Satu, saya pun ada bercakap juga dalam media. Saya hanya bercakap soal aspek umur persalinan mungkin boleh dilanjutkan kepada umur 65 sebabnya ramai cost of living dan sebagainya. Dan ada satu lagi generation, Gen X ni, saya panggil generasi sandwich. Generasi sandwich ni, Faiz, adalah orang yang umur yang dia terpaksa menanggung anak yang bekerja tapi tak cukup gaji sebab kos living, dan pada yang sama juga menanggung ibu bapa yang mungkin dalam umur 70 ke atas yang memerlukan perhatian kewangan dan sebagainya. Jadi mereka ni perlu dibiarkan ataupun dicadangkan untuk terus diberikan bekerja sehingga umur 65. Dan kalau kita tengok negara-negara maju di Eropah dan sebagainya, umur persalinan bukan 60, malah di atas 65, ada di 67 pun ada. Cuma negara-negara yang membangun seperti Malaysia dan beberapa negara di Asia Negara ni, umur persalinan adalah 60, termasuk Indonesia. Agak rendah ya kalau banding kepada global standard. Tapi kalau kita tengok dari segi lifestyle dan sebagainya, boleh pun ramai yang boleh bekerja selepas 60 hingga 65. Memang kita tengok dari segi aspek kesihatan, lifestyle dan sebagainya boleh, dan kemajuan dari bidang perubatan dan sebagainya boleh.